Kepala aku botak ni disebabkan korang lah. Korang tahu tak flow untuk polishing? Kadang-kadang aku pening. Kereta 2 biji nak siap dalam masa 7 jam. Satu Mercedes berwarna hitam, BMW berwarna putih. Dengan harga 650, aku tak boleh nak bayangkan macam mana korang. Bukan apa boleh nak ikutkan masa dengan harga korang. Nanti korang akan bebal pula. Hasil kerja tak cantik. Betul korang cerita kat kawan lain, betul kau viral. Itu banyak masalahnya. Kadang korang ni nak apa sebenarnya? Aku tahu hasil kerja kami macam mana. Memang tiada tolak tandingnya. Jadi tak apalah, itu bukan rezeki aku. Bagi saya terlalu mengambil berat tentang hal-hal servis dan juga kualiti dan juga ilmu pengetahuan, terutama tentang SOP. Dengan masa waktu yang diberikan dalam kurang 24 jam, kita akan riliskan kereta. Kereta korang tak perlu ditidurkan bermalam-malam. Itu yang kami akan cuba buat yang terbaik. Saya berharap korang boleh accept, boleh faham apa yang saya ingin sampaikan. Sebab yang datang jarang kecewa.